Bau bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Inna fatahna laka fathan mubina. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ashhadu anna Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Dalam kali kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam, dan dengan limpah kurnianya dengan izin kita masih lagi dapat bersama pada malam ini dalam meneruskan surah santai dan tadabbur surah Al-Quran. Itu surah Asy-Syu'ara ayat 131 hingga 145. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka majlis dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Agenda kita pertama itu membaca ayat daripada ayat 131 hingga 145. Kita menjemput Kak Faridah untuk membacakannya. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur kepada Kak Faridah. Seterusnya kita jemput siapa? Nurul apa? Firdaus untuk membacakan terjemahannya. Persilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-31. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat yang ke-132. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. 133. Dia yakni ya Allah telah menganugerahkan kepadamu haiwan ternakan dan anak-anak. 134. Dan kebun-kebun dan mata air. 135. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. 136. Mereka menjawab, sama sahaja bagi kami. Adakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? 137. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. 138. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. Ayat yang ke-139. Maka mereka mendustakannya, iaitu Hud. Lalu kami binasakan mereka. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 140. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. 141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. 142. Ketika saudara mereka soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 143. Sesungguhnya aku ini seorang rasul, amanah yang diutus kepadamu. 144. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 145. Dan aku tidak meminta sesuatu balasan kepadamu atas ajakan itu. Bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Nurul Firdaus. Seterusnya kita beralih kepada Nakib untuk meneruskan huraian. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasaru ila yaumil wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman wa bi yassir wa ta'ti walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Tuan Imam yang telah mempengurusi. Terima kasih mengurusi surah pada malam ini. Terima kasih pada Kak Faridah yang telah membaca ayat pada malam ini. Terima kasih pada Nurul yang telah membaca terjemahan. Host Cik Lee, Fizi, Jahika Roman, Raja dan sahabat-sahabat yang berada di luar kotak sana. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan usrah kita. Dan 2 malam, semalam tak maaf lah saya tertidur. Sebenarnya tak apa nasihat. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat meneruskan usrah kita. Sebelum teruskan, kita tengok dulu ayat yang kita baca pada malam yang lalu. Bagaimana kisah apabila kita baca tentang beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh AS, tentang bahtera Nabi Nuh,
dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang Allah tunjuk itu. Inna fi zalika laayatan. Pada peristiwa yang terdapat tanda-tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang sifat keimanan seseorang. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Allah menceritakan tentang keimanan. Tentang bagaimana mereka itu tidak berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak mahu beriman, tidak berfikir tentang kebesarannya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, iaitu Tuhan kepada siapa dia? Tuhan kepada seluruh makhluk Allah. Dan dia yang maha berkuasa lagi maha mengasihani. Al-azizur rahim, yang berkuasa. Ar-rahim itu yang maha pengasihani. Dan bagaimana Allah ceritakan bagaimana kaum Ad yang mendustakan para nabi. Kazzabat a'du mursalin, iaitu kaum Ad yang mendustakan para rasul-rasul. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi. Dan akhirnya ketika saudara mereka itu Nabi Hud AS berkata kepada mereka, di mana izqala lahum akhuhum Hud alla tattaqun, diperintahkan kepada mereka supaya patuh taat kepada perintah Allah. Tetapi dalam masa yang sama itu, dan sehinggalah Nabi Hud AS juga menyatakan, inni lakum rasulun amin, dan sesungguhnya aku juga ada seorang utusan Allah. Allah yang mengutuskan aku menjadi rasul kepada kamu untuk menyampaikan. Sebab itu Allah perintahkan Nabi Nuh ni supaya mengajak mereka itu fattaqullahu atiun. Takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatilah. Mana perintah itu? Maka wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan dia tidak meminta kepada kamu sebarang upah pun. Inni ajriyan illa ala rabbil alamin. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhanmu itu balasannya serah kepada Allah SWT. Maknanya kita menyampaikan sesuatu benda ataupun orang menerima sesuatu benda, dia mestilah merasakan bahawa dia terima sesuatu benda itu mendapatkan ganjaran dengan Allah SWT. Atabnuna bikullin ra'in ayatan ta'basun. Maka patut kamu mendirikan tiap tempat itu bangunan-bangunan yang tersergan, dan padahalnya kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan pun. Maka watattakhizun wasani'an la'allakum takhluqun. Maka dan apabila kamu bersusah payah mendirikan istana-istana itu, benteng-benteng dengan tempat-tempat ya, dengan suasana-suasana yang kamu nak bina tu, dengan susah payah dan sebagainya. Untuk apa sebenarnya? Tetapi untuk mengajak kepada manusia, memperingatkan kepada manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Allah ingatkan benda tu. Dan sebagaimana dalam surah A'raf Allah nyatakan apa dia? وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَدَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Maka Allah nyatakan dalam surah itu juga bagaimana Allah ingatkan kepada kamu sekalian waktu Allah menjadikan kamu itu pengganti sesudah lenyapnya Nabi Nuh, dan telah melebihkan kekuatan tubuh dan watak kepada kaumnya, iaitu siapa dia? Itu kaum Nabi Nuh AS itu. Allah menceritakan bagaimana kehebatan tubuh besar. Badan Nabi Nuh ini adalah badan yang besar. Nak ceritanya bagaimana kehebatan mereka, maka tingginya badan mereka, dan Allah limpahkan rezeki-rezeki dan harta-harta benda kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Hud AS itu. Dan Nabi Hud ini ada seorang lelaki daripada kalangan mereka, diangkat derajat oleh Allah, iaitu untuk membawa berita-berita tentang peringatan supaya menyeru kepada mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ingatkan watabnuna bikulli ra'in ayatan ta'basun. Dan apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi itu bangunan untuk main-main? Adakah kamu nak buat tu hanya main-main sajakah? Atau ta'basun ini main-main? Maka watattakhizuna wasani'an la'allakum takhluqun. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia ni. Allah tanya kepada ni, masa ni, itu kamu menyediakan tempat-tempat bangunan-bangunan besar dan sebagainya tu, adakah kamu rasa kekal di atas dunia ni? Allah tanyakan kepada kita. Maka sebab itulah Allah menyatakan watattakhizuna wasani'an ka'annakum khalidun. Dan kamu membuat benteng-benteng itu seakan-akan kamu kekal hidup atas dunia ni. La'allakum takhladun. Dan kamu membangunkan benteng-benteng itu maksudnya kamu kekal ke? Allah tanyakan ayat itu. Maka telah disebut satu peringatan besar
kepada setiap manusia. Wa iza batastum jabbarin, dan apabila kamu menyeksa, maka kalian menyeksa sebagian daripada orang-orang yang kejam dan bengis. Yang ini mempunyai ciri-ciri khas, kuat, kasar, sewenar-wenarnya orang-orang yang sedemikian itu. Iaitu orang-orang yang bagaimana kamu menyeksa bagi mereka itu, dengan penyiksaan sebagaimana kekejamannya, zalimnya, kamu menghina mereka. Sebab itulah Allah menyebut dalam ayat seterusnya pada malam ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatkanlah kepada aku. Maksudnya sembahlah Tuhan kamu, taatlah kepada Rasul yang telah aku utuskan kepada kamu. Dan Nabi Hud alaihissalam tu mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka. Wattaqul ladzi amadakum bima ta'lamun. Maka wa'adakum wa'an'amin wal banina wa jannatin wa du'uyun inni akhafun alaikum azabun yaumin azim. Yang bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu itu, dan kamu yang telah dianugerahkan kepada kamu itu binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu itu ditimpa azab yang sebenarnya. Sebab itu Nabi Hud alaihissalam ni mentakibkan ataupun mengajak ataupun juga tahrib atau peringatan besar supaya apa dia? Supaya mengingati Allah Subhanahu wa taala, supaya sedar bahawa ini ada satu kekuatan manusia yang tidak adanya. Sebab apa? Inni akhafun alaikum azabun yaumin azim. Allah peringatkan tentang bagaimana azab itu, bagaimana peringatan di hujung ayat itu. Apa dia? Sesungguhnya aku takut kamu itu akan ditimpa azab pada hari kiamat nanti, hari yang besar itu, hari yang amat ditakuti oleh sekalian makhluk Allah. Sebab itulah dinyatakan bagaimana kisah apabila ditanya tentang apakah yang dikatakan hari kiamat. Sebab tu kita kena ingat bagaimana yang kisah itu. Maka sebab tu nyatakan dalam ayat ni nak ceritakan bagaimana golongan-golongan ini. Maka qalu sawa'un 'alaina wa'at am lam takunan minal wa'izin. Maka mereka menjawab sama saja. Adakah kamu memberi nasihat dan tidak memberi nasihat? Iaitu adakah sama orang yang pernah mendengar khabar-khabar tentang Islam ataupun tidak orang yang tidak pernah diberi nasihat ataupun pengajaran kepada mereka. Ada orang yang tidak akan berganjak daripada kehidupan mereka walaupun mereka itu tetap sama duduk dalam keadaan tu. Mereka duduk dalam keadaan macam tu juga. Waalaikumsalam. Mereka tidak berganjak walaupun diberi nasihat, walaupun disampaikan nasihat kepada mereka. Sebab itu sehingga Allah tanya, adakah sama? Qalu sawa'un 'alaina. Adakah sama? Maksud sama ni, adakah sama orang-orang yang wa'adta am lam takuna minal wa'idin? Adakah sama orang yang pernah mendapat khabar tentang agama Allah ataupun tidak mendapat khabar tentang agama Allah? Tetapi manusia zaman sekarang ni sama saja. Sama macam mana? Dikhabarkan tentang agama Allah, dia hina, dia perli pula kepada orang yang menyampaikan agama Allah. Ini manusia hari ni. Manusia yang bagaimana mereka ini hati mereka sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka tak ada penyakit. Sebab tu dibacakan ayat-ayat Allah pun dia akan perli balik. Sebab apa? Sebab mereka rasa bahawa mereka lebih mulia daripada orang yang ada ilmu agama. Itu bahayanya. Sebab itulah Allah tanya kita, adakah sama? Apakah kamu memberi penasihat ataupun tidak pernah sampai nasihat kepada kamu? Sudah tentulah tidak akan sama. Sebab tu orang yang dapat nasihat Allah ataupun khabaran tentang agama Allah tapi mereka tak mau ikut, maka mereka berada dalam satu golongan. Golongan mana? Golongan mereka ni mereka meninggalkan apa yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Allah nyatakan juga dalam surah Hud, wa ma nahnu bitaraikin alihatina man aqulika wa man nahnu laka min mu'minin. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembah-sembahan kami dengan perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Ini kisahnya. Apabila kaum ke Nabi Hud itu perli kepada Nabi Hud, aku tak akan percaya yang kau sampaikan itu. Dan memang demikian perkataannya yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Baqarah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir ni sama saja. Sama ada diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, bagi mereka, mereka tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kafir. Sebab Allah tanya kita, adakah orang kafir ini orang yang tak pernah terima amaran peringatan Allah ni, adakah mereka ni akan sedar? Tidak. Mereka tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah tu. Maka begitu juga Allah dalilkan dalam surah Yunus, innal ladzina haqqat alaihim kalimatur rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimah Tuhanmu dan tidaklah akan beriman. Walaupun sampai dah ayat-ayat Allah kepada mereka. Hari ini berapa ramai orang yang dah sampai dah kalimah-kalimah Allah, tetapi mereka tidak memperdulikan tentang kalimah Allah. Mereka tidak pedulikan tentang ayat-ayat Allah. Mereka berdalih pula tentang ayat Allah. Sebab tu mereka tak takut. Mereka kata, oh, ini zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kita tak boleh baca ayat-ayat ni. Nanti ayat ini Allah turunkan dahulu daripada kita. Sebab itulah mereka akan kata, ini kalam mereka. Maka sebab itulah peringat. In haza il khulqun awal alin. Dan itu tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Bagi mereka tidak ada masalah pun. Sebab tu ulama ada membaca tarqul atau bukan khulqun, ataupun disebut sebagai khulqun ataupun khuluqun, iaitu perbezaan bagi mereka itu. Mereka anggap itu biasa saja. Sebab itu Ibnu Mas'ud telah menyatakan bahawa juga Al-Khawfi, Ibnu Abbas dalam hadis nyata memperingatkan tentang itu. Begitu Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalin wa tattabaha fahiyal sumla alaihim bukratan wa asila. Dan mereka berkata dongengan-dongengan tu, orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan, maka biar dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dia kata dongeng saja. Orang yang baca ayat-ayat Allah tu dongeng saja. Wa qalu lil ladzina kafaru in haza illa ilfkun aftaruhu wa annahu alaihim qaum akharuna faqad ja'un zulman wa zurran wa qalu asatiru awwalin. Orang-orang kafir yang berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah perbohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang amat besar. Dan mereka berkata dongengan-dongengan itu bagi orang-orang dahulu. Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan, mereka beranggap pendongengan saja. Sebab itulah Allah nyatakan lagi dalam ayat lain dalam surah An-Nahl, wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatiru awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu itu, mereka menjawab dongengan-dongengan orang dahulu. Mereka anggap Al-Quran itu dongengan saja. Wa ma nahnu bil mu'azabin, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Dan ini bagi mereka yakin bahawa orang-orang dahulu ini tidak akan diazab sebagaimana orang dahulu. Padahal orang yang dahulu juga mati, tak pernah beritahu, tak pernah bangkit menceritakan bagaimana mereka diazab. Maka wakazzabuhu, Allah nyatakan dalam ayat itu je, wakazzabuhu fa'ahlaknahum, maka mereka itu mendustakan Nabi Hud, lalu kami binasakannya. Ya, ini mereka tetap mendustakan apa disampaikan oleh Nabi Allah Hud. Mereka menentangnya, mereka engkar, dan maka Allah membinasakan mereka. Mengenai dibinasakan itu yang telah disebut dalam Al-Quran, iaitu di mana Allah mengiringkan angin yang kencang, yang begitu sejuk, yang teramat sangat. Azab inilah yang mengakibatkan kebinasaan kaum Nabi Hud AS. Ini azab yang sesuai dengan tubuh badan mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling kejam, iaitu paling sanggup mendustakan ayat Allah Ta'ala dan mendustakan utusan Allah. Maka Allah menimpakan azab yang begitu dahsyat, lebih ganas daripada kaum-kaum yang terlebih dahulu, iaitu alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'adim arrama zaltin imad. Dan apabila kami telah memperhatikan bagaimana Tuhan membuat sesuatu kaum Hud ini, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang begitu tinggi. Kaum Ad ini yang terdahulu ni, yang disebut dalam Quran, Allah ceritakan dalam surah Al-Najm, wa annahu hullakal a'dan awla. Biasanya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama.
keturunan daripada Iram Ibn Sa'am Ibn An-Nuh. Maka Zatil Imam, dia mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Makanya orang-orang yang mendiami bangunan yang tempat-tempat yang tinggi. Dan mereka ini mengatakan bahawa Iram ini bukan Iran, Iram. Iram ini adalah nama disebut sebagai satu kota, satu bandar. Ini dalam kisah ni. Maka kisah Israiliyat juga, perkataan Ka'b ataupun Wa itu seperti mana yang tidak tapi tidak ada asas dalam bab itu. Tetapi dalam kisah Israiliyat dia ada sebut Ka'b dan juga Wahab ini. Maka Allah nyatakan surah Al-Fajr, allati lam yukhlaqu misluha fil bilad, dan apabila kami bangunkan, belum pernah dibangunkan satu kota itu seperti mana di negeri lain. Kota ni iaitu kota Iram. Ia ni sebelum pernah ceritakan makhluknya. Mereka ini satu golongan yang keras. Sebenarnya mereka ini tidak mahu menerima apa yang disampaikannya. Keras kepala jenis orang macam ni. Tentulah ayat ini disebut sebagai lam yukhlaq. Ia ini belum pernah diciptakan makhluk seperti mereka, melainkan lam yukbra, ataupun belum pernah dibangunkan satu kota itu. Ini ayat-ayat yang berbeza pengertiannya. Maka fa amma a'adu fastakbaru fil ardi bighairi khalqul wa qalu man ashaddu minal quwwat wa lam yuraw anna Allah alladhi khalaqahum huwal ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, dan maka mereka ini menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang sebenarnya. Siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Apakah mereka ini tidak memperhatikan bahawa Allah menciptakan itu dengan lebih besar kekuatannya? Dialah yang mengingkari tanda-tanda kekuasaannya. Dalam surah Al-Fussilat Allah nyatakan. Perbahasan ini tadi beri bahawa Allah Ta'ala mengiringkan angin kencang itu dan sejuk yang teramat sangat ini. Maka ketika itulah Allah menerjangkan pembendaharaan mereka, menjatuhkan mereka itu dan melemahkan mereka, dan akhirnya mereka hancur. Lalu angin itu memporak-perandakan negeri mereka, kota mereka itu, bandar mereka ini. Disebut dalam Al-Quran ini. Maka Allah nyatakan dalam surah Ahqaf, tudabbiru kulla syai'in bi amrin bihima. Maka Allah nyatakan menghancurkan segala sesuatu itu dengan apa dia? Bi amrin rabbiha. Maka Allah nyatakan bahawa aku perintahkan kepada benda itu supaya menghancurkan bandar-bandar itu. Maka Allah nyatakan lagi dalam surah Al-Haqqah, wa amma a'du fa uhlikum birihan sarsarin hatiyat. Dan ada pun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat sejuk lagi amat kencang. Allah nyatakan lagi dan seterusnya. Allah ceritakan bagaimana mereka ini. Fataru qauman fiha sar'an ka'annahum arjarun nakhlin khawiyat. Terus maka lihatlah kami bagaimana kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka ini tunggu-tunggu pokok kurma yang kosong. Nak ceritakan bagaimana kematian mereka itu dalam keadaan tersejuk yang teramat sangat. Tinggal tubuh badan mereka tanpa kepala. Kerana angin kencang itu terbangkan kepala-kepala mereka. Lalu menerbangkan pokok-pokok dan menerbangkan ke udara dan menjatuhkan dalam keadaan kepala mereka ke bawah. Sehingga kepalanya hancur. Dan angin itu menjatuhkan seakan-akan mereka seperti tunggu-tunggu pokok kurma yang reput. Padahal mereka ini berlindung di dalam bukit-bukit, gunung-gunung, gua-gua, tempat-tempat pelindungan berupa parit-parit yang digali sampai tubuh mereka tidak nampak lagi dah. Padahal disebut itu adalah perhatikan bagaimana sedikit pun bagaimana kisah azab Allah Ta'ala kepada mereka ini. Allah nyatakan lagi, inna ajalallahu ajal ja'an ayyu'u aharum. Maka sesungguhnya ketetapan Allah itu iza ja'an, dan apabila datang kepada mereka itu la yu'akharun, tidak dapat ditangguhkan lagi. Allah tak tangguh dah. Allah binasakan mereka sebinasa-binasanya. Nak ceritakan bagaimana Allah tetapkan ajal bagi mereka itu. Fakazzabuhu fa akhlaqnahum. Maka mereka mendustakan Hud, lalulah kami binasakan kehidupan mereka. Allah binasakan mereka kerana keangkuhan dan kesombongan mereka. Allah perintah supaya taat, sujud kepada Nabi Hud, ingat kepada Tuhan Nabi Hud. Tetapi mereka tidak mahu ikut. Akhirnya pendustaan mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat mereka selaknat-laknatnya. Allah tenggelamkan mereka dalam keadaan begitu dahsyat. Kenapa demikian? Allah nak cerita bagaimana azab yang Allah sediakan bagi mereka itu, supaya mereka sedar dan supaya mereka faham. Ini
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menenggelamkan mereka. Sebab itulah Allah menghina kaum ni. Kerana apa kaum ni? Kaum yang begitu dahsyat penghinaan yang Allah bagikan kepada mereka. Wa na'udzubillah. Sebab itu kita takut bagaimanakah yang berlaku kepada kaum ini akan sampai kepada kaum satu lain. Ya, bagaimanakah sampai pula kepada kaum lain lagi? Sebab itulah kita ingat takut sampai kepada kaum ini. Iaitu kaum mana? Zaman kita ni. Maka kazabat samudun mursalin. Kaum Samud ini telah didustakan para rasul itu ketika mereka ini. Dan mereka ini juga beramal soleh. Tetapi mereka tak mau terima apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi itu. Mereka mendustai. Mereka tak mau terima. Mereka kata ini mengarut belaka ni. Mereka membuat pendustaan besar. Bagaimana Allah turunkan azab. Sebab itulah Allah ceritakan. Dan akhirnya daripada kaum itu Allah takut kazabat Samud. Maka daripada kaum Samud itu telah mendustakan para rasul itu yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Iz qala lahum akhuhum salihun illa tattaqun. Ketika saudara kepada Nabi Hud, iaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, hendaklah kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini rasul yang diutuskan Allah, kata Nabi Saleh. Tetapi fattaqullah wa ati'un. Sebab itu Allah, sahabat Nabi Saleh ini ulang balik ayat yang disampaikan oleh Nabi Hud. Takutlah Allah. Jangan kamu mendusta, ya Allah, taatlah kepadanya. Wa ma as'alukum alaihim min amrin. Dan aku tidak akan meminta kepada kamu sebarang upah pun. Maka ini ajriyan illa ala rabbil alamin. Supaya kamu itu ni terimalah balasanku hanya terserah kepada Allah Ta'ala. Allah yang menyediakan balasan bagi mereka yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena sedar bahawa peringatan daripada setiap Nabi itu ada makna yang tersendiri yang disampaikan oleh para Nabi itu. Setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala hantar. Sebab Allah hantar Nabi Saleh AS selepas Nabi Hud. Dia mengutuskan, dia mengulangi ayat yang sama juga. Perintah kepada mereka supaya mereka mentaati Allah dan menerima apa ketentuan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka tetap mendustai apa yang disampaikan, diperingatkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Sadaqallahu azim. Saya kembali kepada Tuan Imam. Silakan Imam. Alhamdulillah, seterusnya kita buka kepada pertanyaan ataupun jika ada perkongsian, ulasan, dipersilakan. Jika ada persoalan, boleh dibuka. Dan juga ada perkongsian, boleh dibuka juga. Jika tak ada, kita terus kepada Ustaz Fiziah untuk bacakan doa. Persilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحوال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عليك باليهود في فلسطين وفي ماليزيا يا الله. اللهم عليك باليهود في فلسطين وفي ماليزيا يا الله.
اللهم عليك باليهود في فلسطين وفي ماليزيا يا الله. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, beratkanlah pahala kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, elokkanlah akhlak kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kaum muslimin dan para pejuang di bumi Palestin dan Malaysia, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, kejayaan dalam setiap ketentuan, Ya Allah. Tempat para syuhada dan kehidupan mereka yang bahagia serta kemenangan ke atas musuhmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran kepada Ustaz Fizi. Khususnya kita tangguh surah kita dengan betul dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, berakhir surah tadabbur surah Al-Quran. Sebenarnya kita beralih kepada hal lain ataupun institusi semasa. Jika ada perkongsian maklumat, dipersilakan.